Hai korang, saya Im Kamen dan hari ni saya akan buat review Candy Toy Sodo Ride 7. Dan selamat datang ke channel saya. Okay, ini merupakan line up untuk volume 7 ni. Dan mungkin ada antara korang yang tertanya seperti sebelum ni, semuanya berkotak. Dan kali ni saya dah buka, sebenarnya saya tersilap. Sebab sebelum ni bukan, kalau kira apa-apa figure yang saya dapat, lama-lama tu saya lepas pasang, saya akan buang kotak dia. Tetapi saya akan simpan benda ni saja, yang depan dia je lah kiranya. Ok, dan review kali ni kita akan tunjukkan seperti ini saja. Ok, line up dia macam ni. Kita ada Kamen Rider Oma Zi-O, Kamen Rider Zi-O 2 dan Kamen Rider Shinobi featuring Woz featuring Shinobi. Ok, dan ini adalah Kamen Rider Woz featuring Kika yang saya tak pasang lagi. Okay, jadi di belakang kotak macam biasa dia ada tunjukkan aksi yang kita boleh buat ataupun action. Okay, saya akan tepikan ni dulu sebab ke korang nak tengok dalam ni. Okay, kita buka sekejap. Sementara tu untuk ketiga-tiga figure yang dah siap pasang ni, pada pendapat saya memang cantik colour dia. Okay, ni adalah Candy Toy. Kita akan dapat stiker, kita akan dapat armor. Dan kita perlukan satu body untuk melekatkan ni. Dan juga satu candy kita dapat, kerana ini adalah Candy Toy. Dan Candy Toy, candy kali ni adalah gula-gula. Nak tengok, dah cakap pun merapu. Okay, ini adalah body kosong yang saya telah lekatkan armor Shinobi ni. Alright, dengan setiap satu kotak ni kita akan dapat satu stand, yang mana stand ni untuk sama ada ikutlah kita nak dirikan dia ke, kita nak buat dia beraksi di atas stand ni ke. Dan juga dapat stand belakang untuk buat rider kit dan lain-lain lah. Ok, Zi-O ni memerlukan stiker untuk detail dia. Dan dia hanya cat sikit sebab ni adalah Sodo. Kalau Shodo dia hanya guna cat semata-mata. Ok, ni adalah detail dia. Stiker memang cantik lah. Kalau dia buat detail tu dia tampal saja. Cuma ada kesan-kesan lipatan-lipatan yang tak berapa menarik untuk kita lihat. Ok, dan untuk artikulasi dia, shoulder pad, kepala, tangan boleh pusing macam ni dan gini. Ni boleh ditukarkan dengan tangan-tangan lain di pinggang. Tali pinggang boleh berpusing. Untuk Zi-O je lah sebab dia buat efek tu. Ok, ni adalah getah. Ni pun sama. Ok, Zi-O tu, mana color Oma Zi-O ni, color dia memang sangat cantik. Ok, belakang ni macam ni je. Tak sabar menanti SSF Figure Arts Oma Zi-O yang akan sampai dalam beberapa hari lagi. Nanti saya akan buat review. Korang jangan lupa tengok. Ok lah, ini adalah review pendek saja untuk volume 7 ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.